Hai, Assalamualaikum semua. Sekarang ni kita berada di Istanbul, Bandar Konstantinopel. Yang mana you all tahu Konstantinopel tu namanya adalah Istanbul. Saya nak beritahu hari ni kita berada di masjid, yang mana salah satu masjid yang agung dekat sini, iaitu nama masjid ni adalah Masjid Biru. Kenapa nama dia Masjid Biru? Nama dia adalah kerana disebabkan oleh marmar yang ada dekat dalam kawasan ni. Kebanyakannya adalah berwarna biru, berwarna putih dan berwarna hijau. Tapi kalau you all nak tahu, sebenarnya masjid ni dah dibina dari sejak 1600 tahun Masihi dulu. Diasaskan oleh Sultan Ahmed. Sebab itulah kawasan ni namanya Sultan Ahmed. Sultan Ahmed ni dia wujudkan masjid ni kerana ianya betul-betul berhadapan dengan Hagia Sophia. Sebab ketika tu nak menunjukkan keagungan Uthmaniyah. Hagia Sophia tu asalnya adalah church. Tapi masjid Sultan Ahmed ni sebenarnya adalah masjid itu yang tersendiri, which is yang dibina oleh orang Islam sendiri. Kalau kita tengok, kita masuk kat dalam dia tadi, kita nampak dekat bahagian dalam dia, dia ada satu benda yang lain yang tak ada kat tempat lain. Lampu ring yang besar. Dia ikat dekat dome, which is dekat kubah yang besar tu. Kita boleh nampak ada banyak sangat lampu-lampu yang cantik kat dalam tu. Design pun moden. Dan kalau orang nak kata, memang cantik lah, memang tenang bila masuk kat dalam Masjid Sultan Ahmed ni. Kita dapat rasa tenang tu. Macam semalam saya masuk dekat Hagia Sophia, saya dapat rasa macam betapa banyaknya pertumpahan darah tu nak mendapatkan Hagia Sophia tu. Sebab Hagia Sophia tu dibina oleh orang Kristian sendiri, which is Benzanin daripada kerajaan Rom yang berada di timur. Jadi kalau kita tengok pada hari ni, Hagia Sophia dan Sultan Ahmed ni, dua-dua ni menjadi lambang keagungan Istanbul. Dan bukan tu saja, kalau yang perasan antara Masjid Hagia Sophia dan juga Sultan Ahmed, sebenarnya dekat tengah-tengah tu ada taman. Taman tu jarak dia tak jauh, dia dalam berapa meter je. Sebenarnya the best view adalah belakang ni. Yang menariknya adalah pada ketika laungan azan. First yang akan melaungkan azan adalah Masjid Hagia Sophia, dan habis je Hagia Sophia, barulah Sultan Ahmed azan. Pagi tadi, ujian subuh, kita boleh nampak lah benda tu. Hagia Sophia, kemudian tak lama tu Sultan Ahmed. Dan perbezaan antara Hagia Sophia dan juga Sultan Ahmed adalah Hagia Sophia dia ada 4 kubah dan Sultan Ahmed dia ada 6 kubah. Hagia Sophia dia ada design-design Kristian tu masih ada lagi, tanda salib dan sebagainya. Ada yang certain dipadam, ada yang masih di-preserve, lukisan Mary dan sebagainya kat situ. Kalau dalam Sultan Ahmed, masuk je kat dalam dia, penuh dengan ayat Al-Quran lah. Memang cantik lah. Kedua-duanya sekarang ni boleh digunakan untuk sebagai tempat solat. Kalau dulu Hagia Sophia digunakan sebagai museum, dan sekarang ni dia dah dapat guna balik dah sebagai masjid.